Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, hari ini kita akan buat mesyuarat tentang aktiviti khidmat masyarakat kita. Jadi di sini kita akan buat mesyuarat tentang tugas-tugasan masing-masing lah ya. Termasuk saya dan semualah. So ahli kumpulan kita ada 5 orang. Okey, kumpulan kita ada 5 orang. Okey, di sini saya akan berikan setiap tugasan kepada awak semua, ke anda semua. Okey. Sila tengok dan baca. Okey, sila tengok masing-masing punya tugasan, description. Okey, tugasan-tugasan yang perlu anda buat semasa kita menjalankan aktiviti khidmat masyarakat di Emerald Lake. Okey? Okey. Saya harap anda boleh memberi kerjasama kepada saya untuk kita melakukan khidmat masyarakat di tasik tersebutlah. Okey? Okey, terima kasih saya ucap kepada semua. Assalamualaikum dan salam ceria. Saya Mazina binti Ramli daripada OUM Johor Bahru. Hari ini saya akan membuat satu projek iaitu berkenaan khidmat masyarakat membersihkan kawasan tasik. Okey, tasik Emerald Lake. Okey. So hari ini saya dengan family saya bersama-samalah bergotong royong membersihkan kawasan ini. Okey, terima kasih. So hari ini saya akan memberikan pembahagian tugas lah kepada mereka untuk membersihkan kawasan tasik tersebut Okey, Zara Nohana, saya beri tugasannya untuk membersihkan di kawasan taman ni lah dan bersama dengan Zara Nurjana. Okey, untuk Muhammad Ukasha dan Kamarul Zaman, Cik Kamarul Zaman, kita akan berikan tugas untuk membersihkan di kawasan tasik tersebut. Okey? Okey, semua hands up. Okey, boleh perkenalkan diri awak. Okey, saya Kamarul Zaman bin Ahmad. Hari ini kita melakukan kerja gotong royong di Emerald Lake. Hari ni awak buat apa? Sedang mengutip sampah Sedang bersih sampah di mana? di Emerald Lake. Okey, seronok tak? Seronok. Okey, terima kasih. Kamarul Zaman. Okey, sepanjang aktiviti pembersihan ini, apakah jenis sampah yang paling banyak anda temui dan bagaimanakah perasaan anda apabila menyedari kesan sampah tersebut seperti plastik, mikro atau putung rokok terhadap kelangsungan hidup ikan dan kualiti air di Emerald Lake? Okey, sepanjang aktiviti ini saya dapati sampah yang paling banyak ditemui adalah botol plastik, pembungkus makanan dan puntung rokok yang terselip di celah-celah rumput. Saya berasa sangat sedih dan terkilan apabila menyedari betapa mudahnya sisa sekecil puntung rokok boleh mencemarkan beribu liter air tasik dengan bahan kimia toksiknya. Lebih membimbangkan, plastik yang kita kutip ini jika dibiarkan akan pecah menjadi mikroplastik yang akhirnya dimakan oleh ikan di tasik ini. Okey, soalan kedua. Apakah pengajaran utama yang anda perolehi mengenai etika berinteraksi dengan komuniti setempat semasa menjalankan projek khidmat masyarakat ni? Pengajaran utama yang saya perolehi ialah kepentingan sikap rendah diri. Saya sedar bahawa sebagai sukarelawan, kita tidak seharusnya datang dengan sikap penyelamat yang seolah-olah lebih tahu daripada penduduk tempatan. Hai, seronok tak tadi aktiviti tersebut? Seronok sangat. Saya Okey.
Mama ada satu soalan untuk Hana. Okey. Okey. Sebanyak aktiviti pembersihan ini, apakah jenis sampah yang paling Hana banyak temui dan bagaimana perasaan Hana bila menyedari kesan sampingan tersebut seperti plastik mikro atau putung rokok terhadap kelangsungan hidup ikan dan kualiti air di sini? Sepanjang aktiviti ni, saya asyik jumpa botol plastik, kertas-kertas kosong, kan? Maksud plastik makanan dari luar. Saya sangat terkejut melihat banyaknya puntung rokok dan plastik kecil di tepi kolam. Perasaan saya bercampur bau antara marah dan kecewa. Itu sajalah. Ya. Okey, Hana, untuk soalan kedua. Apakah pengajaran utama yang Hana perolehi mengenai etika berinteraksi dengan komuniti setempat semasa menjalankan projek khidmat masyarakat? Etika yang paling berharga ialah kepekaan terhadap norma setempat. Semasa di Emerald Lake, saya belajar bahawa kita perlu menyesuaikan cara kita bekerja dengan waktu dan gaya hidup. Dengan waktu dan gaya hidup pengunjung seperti waktu punca orang berjoging atau berkelah. Okey, terima kasih Zara Nohana. Sama-sama. Aktiviti di Tasik ni, selain daripada kita memberi makanan kepada ikan, so aktiviti kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Okey, ni anak-anak saya. Okey, ni suami saya. So kalau dapat dilihat, sampah-sampah pun telah kami kutip lah ya untuk kebersihan sekeliling ni. Makluman sekeliling ni besar juga ni sebenarnya kan. Okey. Jadi harapnya kami dapat melaksanakan dengan jayanya. Okey, itu saja.